dah buka. Yang dia hantar sebiji lens 18-135mm bukti. Kemudian ini body kamera, dia kosong bateri ya. Okey, ni bateri. Masa aku tengah live atau tengok video ni yang pada soalan nak tanya, nak servis, repair atau just nak ilmu fotografi apa semua, hampa boleh tanya. Okey, hampa tanya. Let's say aku tak jawab, aku terlepas pandang dan sebagainya. Okey, kalau aku terlepas pandang dan sebagainya, hampa WhatsApp aku, nombor aku ada di atas, di tepi atau di bawah. Hampa ambil nombor tu, jangan ada call. Call dalam bentuk WhatsApp aku tak jawab, call dalam bentuk biasa aku tak jawab. Hampa message, voice message boleh, text message boleh, video message boleh. Hampa hantar, nanti aku tengok insya-Allah aku jawab. Let's say aku tak jawab, lepas 2-3 hari hampa message balik. Okey, barang yang dihantar ni Nikon D90. Condition biasa, kamera lama. Okey, skrin dia tak berapa cantik. Dia punya mirror dah start. Aku percaya bila kalau kata mirror dia dah start jadi naik terangkat tu, mesti dia tak boleh pakai. So kita pasang lah. On boleh on. Mistake dia bagi memory card kan. Memory card rosak hilang, tak ganti tau. Di tepi tu. Test on. Bila on keluar ERR. Bila keluar ERR tu senang kata dia tak boleh pakai. Okey. Tekan tak jadi apa, dia tak boleh pakai. Sebelum ni bila jadi macam ni, dia tak boleh buat apa. Okey, teknik yang baru. Alright. Sebab lepas aku cuba-cuba, kebanyakannya macam ni. Okey. Bila jadi macam ni, okey, kamera hampa tak boleh pakai. Don't give up, jangan duk risau dan sebagainya. Alright. Hampa hantar aku, okey, kita buka, kita servis dan kita check. Biasanya bila kita servis, kadang-kadang hampa jarang pakai. Hampa banyak simpan. Itu menjadi isu-isu dia. Kalau kita nampak kerap pakai, yang tu satu isu yang berlainan. Tapi kalau hampa jarang pakai, biasa memang mudah rosak. Sebab apa? Tak jaga maintenance, tak hantar servis. Kalau kita rumah yang jarang pakai ni, dalam setahun sekali, 2 tahun sekali hantar servis. Okey, sebab apa? Jangka hayat dia akan jadi lagi panjang macam ni kan. Okey, kadang-kadang bila aku buka, aku servis, dia tak rosak apa-apa pun. Kan dia ada mechanical part, minyak, ada kering apa semua, kita buat balik, dia jalan, dia elok. Tapi bila kita buka, kita servis, okey ada part ni problem, ada part ni problem, kita akan beritahu kat owner lah. Cuma yang aku nak mention kat sini, okey, untuk kes-kes macam ni aku ambil duit siap-siap. Duit siap-siap tu duit apa? Duit servis, duit kerja aku. Okey, aku buka, aku servis duit kerja aku, okey, let's say lah, tak rosak apa dan tak payah terganti apa. Jadi orang kata hampa tak ada penambahan lah. Tapi lepas aku buka, contohlah barang ni kena add 50, 100, 200, 300 dan sebagainya, aku akan beritahu kat owner dulu. Owner, macam ni kena tambah RM50. Okey tak okey? Dia kata on, buat, baru kita buat. Dia kata okey, tak buat lah, tapi dia kerja, tetap kita ambil. Okey, sebab dia tak check bukan dah. Hampa tengok macam ni, tekan test tak boleh apa semua kan. Yang tu hampa di rumah baru boleh check, baru malam tak. Kan? Ini kita nak buka habis apa semua. So orang tak kena appreciate dia kerja kita kan. Okey. Yang ni wish. Memang mungkin dia lama simpan kot. Dalam ni bersawang berfungus teruk. Okey, bersawang berfungus teruk depan belakang. Aku tak tahu apa memang teruk. Okey. Untuk 2025. Okey, 2025 lens ni dengan body ni boleh pakai tak boleh pakai? Memang boleh pakai. Nikon D90, habis tu ni lens 18-135 memang boleh pakai. Sebab apa? Okey, kalau hang tengok dengan kamera yang keluaran 5 tahun kebelakangan ni, daripada 2001 sampai 2005, memang akan rasa down ataupun ketinggalan zaman. Itu tak dinafikan. Okey, tapi kalau hang just hobi biasa, even yang ni 2005, hang nak buat wedding pun tak ada isu weh. Okey, kita hang buat package yang murah-murah, hang nak pakai kamera mahal-mahal sangat berapa weh? Sebab apa? Kita minum. Okey, kalau tekan hang duit tak cukup, duit hang tak banyak, hang pakai kamera mahal-mahal, maintenance hang tinggi. Itu job hang murah. Pakai kamera biar kena dengan job kita. Tapi kalau kata hang berniat nak bersedekah, hang nak pakai kamera mahal ataupun hang memang minat gila, itu tak ada isu lah kan. Contoh dua gabungan ni. Dalam 1000 atau below 1000 hang boleh dapat. Atas 1000 boleh beli tak boleh beli. Boleh beli bergantung pada condition dan hang rasa puas hati. Duit hang beli lah kan. Tapi kalau hang dapat bawah 1000, bukan tak jadi kuat, memang yang tu harga standard dia untuk second lah. Okey. Aku tak mau explain banyak. Okey, takat tu je. Ada sebarang kemusykilan, masalah apa semua, macam ni tengah live ni tak nak orang tanya kan. Okey, nombor phone aku dekat bawah, kat tepi, kat atas, ambil. Jangan call biasa, jangan call WhatsApp. Message, voice message, video message dalam bentuk WhatsApp, hantar, insya-Allah aku reply. Okey, cuma cepat dengan lambat je lah kan. Alright, okey. So, bye. Assalamualaikum.